Ceput. Beratnya men. Badan kecil tapi berat. Okay guys, sekarang ni kita nak pergi hantar Melly ni pergi sekolah petang pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Men, kau tengok men macam tak semangat je men. Kenapa men? Sebab men tak nak sekolah? Oh, relax men, sekolah men. Men tak ada mood guys. Sebab dia hari ni malam tak sekolah. Dia try request dengan mama dia tadi tapi tak lepas. Dia request dengan bapa approve je. Tapi sangkut pula dekat mama. Asyik lah men. Kalau ikut kan hari Jumaat ni cuti sekolah petang tak pasti cuti apa, rasanya nuzul Quran kot. So hari Jumaat ni mana nak buka kat mana? Kita cadang dengan mama, kita buka kat luar. Okey. Cadang, papa cadang. Kita ajak mama buka kat luar hari Jumaat. Dah kita bincang pula kat mana. Kita bincang-bincang. Kita balik ke Buddha ke, makan nasi biryani kambing ke, kita berbuka dekat luar lah. Okey. Sebagai tanda terima kasih kepada Mek kerana sekolah. Bye. Bye. Macam itulah gagak anak-anak guys. Masing-masing lemau. Cuaca panas, perut lapar. Jadi dia malas nak sekolah. Yang si Cem pula, kalau ikut khabar kita tadi, dia buat hal mau tak nak sekolah apa semua kan. Kita heret dia, kita tolak dia sampai jatuh. Macam-macam lah kita buat. Punya nak bagi dia sekolah, yang bagi dia ponteng. Sekali dia balik sekolah petang, belum azan Zuhur, dia dah mandi, dia dah pakai baju sekolah, dia dah pergi sekolah petang. Papa balik sembahyang Zuhur, tengok dia tak ada dah. Mama kata dah hantar dah. Kalau dah awal sangat pula. Macam-macam lah. Macam-macam guys perangai anak-anak ni. Orang ni rajin sangat, malam malas sangat. Pelik-pelik je kan. Perangai pelik-pelik. Tapi dia balik sekolah pagi tu, dia makan roti, dia minum air kosong. Maknanya dia dah top up lah. Dia batalkan puasa dia sebab pagi tadi dia tak sahur. Sebelum ni 2 hari dia tak sahur, 2 hari dia puasa okey je. Yang lain semua sahur. Pagi tadi dia tak sahur. Lepas tu pagi tadi pula dia malas nak sekolah tapi kena paksa. Balik sekolah pagi, apa lagi, dia ambil kesempatan lah, ponteng puasa dia kan. Dia cakap, Cem kan baru nak belajar. Dia cakap, tak apalah, jangan paksa sangat kan. Yang penting dia dah puasa lebih daripada 8 hari rasanya. 8 ke 9 hari dia dah puasa. Jadi dia nak ponteng tu. Kita cakap juga, sayang Cem, sayang. Dia kata, Cem dah tak tahan sangat ni pak. Tak kan dia dah puasa kan. Yang penting solat dia tak tinggal. Itu kita utamakan lah. Kalau setakat puasa tu dia nak belajar-belajar dulu buat masa ni tak apa, okey. Tapi dia dah puasa banyak daripada tak puasa, okey lah tu kan. InsyaAllah sikit demi sedikit kita didik dia lah. Pergi sekolah, kena paksa, balik sekolah, buka. Pergi sekolah petang, bukan main awal lagi, tak payah paksa pun. Macam-macam perangai anak. Yang Mel pula, balik sekolah pagi lemau. Lepas mandi tengah hari, minta dengan mama dia tak nak sekolah. Minta dengan bapa dia kata okey je, sangat mama. Sebab apa bapa cakap okey? Sebab papa tahu kalau mama mesti nak lepas. Tapi mama dia cakap hari Jumaat ni cuti sekolah kan. Jadi kita jangan ponteng lah. Nanti hari Jumaat kapan cadang nak buka kat luar dengan anak-anak. Apa-apa pun korang kena stay tune. Tengok mama kata apa. Kalau mama kata on lah. Kalau mama kata buka kat rumah je lah. Kita letak kepada isteri je. Kita on je insyaAllah. Jadi kapan tamatkan dulu untuk video kali ni di channel Melly ni kapan. So terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Dan siapa yang belum subscribe channel Mel ni, tolong subscribe, tanda support. Okay, selamat menjalankan ibadah puasa. Bye bye. Okay guys, jom kita pergi ambil Mel dengan Cem boy balik sekolah petang. Pagi tadi Cem buat hal, tengah hari Mel buat hal. So petang ni rasanya masing-masing dah happy, dah riang sebab dah habis sekolah untuk pada hari ini. Kita tinggal tunggu waktu berbuka je kan. So kalau dia lemau lagi tak tahu lah. So sekarang jam menunjukkan pukul 5.10. Sekejap lagi budak keluar. Rasanya Mel dah riang kot ataupun ajak pergi DIY.
Mel ni tak habis ajak pergi DIY beli mainan. Kalau Cem, kalau ikutkan dah banyak dah beli mainan. Siap kena scam lagi. Bukan kena scam lah. Rasanya harga 60 lebih tu tak berbaloi lah dengan mainan yang dia beli kan. Jit. Tengok, kita datang pukul 5 lebih sikit pun tak keluar-keluar lagi. Lambat keluar. Tapi tak apalah, kita tunggu je lah. Okay, kita dah nampak Melly ni, kita dah keluar. Muka ada senyum. Muka ada senyum. Mel, senyum je. Nak balik lah. Ha? Nak pergi Gimana? DIY. Nah guys, dia cakap dah. Itu je lah dia, DIY, DIY, DIY. Kau dah beli apa DIY? Kalau tak boleh pergi DIY, pergi YID. tak nak. Pergi Toys R Us. Tu serius? Kau gila lagi tak dapat. Okey, DIY je. Ajak Amah, Bapak nak jogging. DIY. Bapak Beli nak Mel jogging. punya DIY dulu. Mana Cem ni? Alah. Kalau Cem tak datang lagi, beli DIY. Cem lambat lah guys. Satu. Dua. Ada nampak dah Cem? Tak ada. Tak nampak. Nampak? Nampak? Okey, jadi pergi DIY. Mel okey tak hari ni sekolah? Ke petang? Okey. Pergi macam tak ada semangat je. Ha? Saya cakap sikit ni. Ni Mel ni gambar ni. Yes. Okey. Bang. Cakap dengan guys apa aktiviti nak buat ni guys. Mel nak pergi DIY. Cakaplah apa dengan guys. Korang puasa ke tak? Sahur apa? Buka apa? Tengoklah kecomelan Mel. Tak ada gigi taring. Gigi tarik Mel dah hilang. Alah, si sebut dia kata kalau lambat tu sebab dia punya kelas jauh. Alasan. Guys, pujuk papa pergi DIY supaya Mel boleh buat konten lagi. Tak semestinya buat konten dekat DIY. Itu makan modal. Kena buat konten dekat DIY sahaja. Kalau tak pergi DIY, Mel tak buat konten guys. Buat lepak. Dah nak depan lah. Lama sangat lah. Hai, mana Cem ni? Aduh. Cem lambat lah guys. Okay guys, itu dia Cem Boy dah sampai. Salah budak pula. Yang ini Cem Boy. Salam bahan. Cem. Hei, apa bising-bising? Bye Aris. Bye Aris. Cem. Cem, masa lambat sangat Cem? Lambat sangat. Cem. Siapa si Dai? Lepas tu jalan tu apa selalu kena berhenti-berhenti. Kena berhenti-berhenti kenapa? Kalau ada orang kat depan kita kena adu. Jam. Jam. Blocking lah. Blok. Pergi memang kat sini. Apa jalan bah? Nak jalan? Kalau apa nak jogging kan? Jalan-jalan. Alah, baliklah. Asyik jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Baliklah rehat. Asyik jalan-jalan. Sana, balikkan rehat. Tak, saya pusing. Ha? Saya akan pusing. Ya, okey. Saya pusing. Bayalah. Asyik jalan-jalan, jalan-jalan. So macam ni lah gelagak anak-anak guys. Alhamdulillah. Selamat pergi dan selamat balik. Pagi dan petang sekolah. Cem tak puasa, Mel puasa. Jadi sampai sini saja perkongsian kawan dalam channel Mel ini kabar. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum. Jalan-jalan. Jangan laju. Jalan-jalan. Jangan laju.